inilah satu cabaran penting kepada Malaysia Hindu Sanggam pun, ya, untuk menerangkan kepada masyarakat kami agar betul-betul lah fikir mana nak bina kuilnya. Bukan sembarangan boleh letak kuil. Bila kita berada di sesebuah negara, undang-undang itu penting. Masing-masing negara ada undang-undang. Walaupun agama orang kata menyatakan sesuatu bahawa contohlah kalau orang kata rumah ibadat lah, kalau saya boleh sebut tentang kuil mungkinlah masalah kuil yang dibina dan masalah perobohan kuil itu, ya, kerana ianya menduduki bukan tanah, ya, tanah persendirian, dia adalah tanah kerajaan ataupun tanah swasta, ataupun dia berada atas tanah untuk dibangunkan, ya. Dan apabila mereka diminta untuk berubah ke tempat lain ataupun dan sebagainya, timbul masalah. Ya, sebenarnya tidak. Ya, untuk membina kuil ni sebenarnya ada banyak pantang larang. Kalau ikutkan, tak boleh membina mana-mana kuil merata-rata tempat. Sebenarnya kita ada, ya, undang-undang untuk segala-galanya. Dalam agama kami pun dah banyak prosedurnya nak membina satu kuil ni. Ya, tapi kalau dari segi Hindu Sanggam ni pun ada kuil yang macam mana yang kami iktiraf. Ya, kami tidak iktiraf kuil yang dibina di hadapan rumah. Ya, kita boleh bersembayang di dalam rumah. Kita punya altar, ya. Tetapi untuk membina satu kuil ataupun arcah di depan rumah, di tepi jalan rumah tu, memang kita tidak iktiraf. Ya, sebab itu adalah orang kata kehendak keluarga, saya rasa. Ya, jadi dari segi itu, ya, memang orang kata di negara ini, masing-masing negara lah, bukan sahaja di negara ini, undang-undang tu ada, ya. Dan masing-masing agama, walaupun ada kepercayaan, walaupun ada, ya, pantang larang tertentu, masih lagi harus mematuhi undang-undang, ya. Kerana di negara ini pun telah digazetkan kawasan-kawasan mana untuk pembinaan kuil dan sebagainya. Ya, tidak boleh membina kuil sewenang-wenangnya. Tetapi inilah satu cabaran penting kepada Malaysia Hindu Sanggam pun, ya, untuk menerangkan kepada masyarakat kami agar betul-betul lah fikir mana nak bina kuilnya. Bukan sembarangan boleh letak kuil. Sebab itu ramai yang bertanya, bawah pokok pun boleh ada kuil ke? Sebenarnya tak boleh. Ya, kenapa ada macam tu? Jadi untuk membina kuil yang sebetulnya, ya, yang ada orang kata, ya, di tempat yang sepatutnya tu, ada undang-undang dari segi agama itu ada, undang-undang dari segi orang kata kerajaan pun harus dipatuhi, ya, sebenarnya. Ini satu